Aku nak bagi tahu korang, warga asing yang masuk dekat negara kita ni kata ada permit, ada juga yang menyalahguna permit. Contoh dia permit construction, tahu-tahu dia kerja cashier. Permit pembantu rumah, tahu-tahu dia kerja kedai. Ada juga sesetengah daripada diorang ni lari daripada majikan. Dalam hati diorang cakap, aku sudah ada permit. 5 tahun, itu permit hidup. Jadi aku boleh lari, kerja lain, berniaga atau apa-apa juga kerja. Korang tak percaya? Jom kita tengok video ni. Ni kedai apa? 7E. 7E Datuk Senu? Ya. You orang mana? Bangladesh. Bangladesh? Sure eh? Boleh kerja as a counter ke? Ni Datuk Senu kan? Bukan Bangladesh kan? I nak tanya you je, boleh kerja counter tak? Ada permit ke? Ada permit. Permit apa? Plantation? Plantation eh? So you kerja kat counter 7-Eleven Datuk Senu? Ya. Sorry I kena buat report kat sini. Ha? Sini tak boleh, ni salah. You jangan cakap you ada permit. Betul kan? Ya, dah.